Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membentangkan khusus pengajian CWT Part 202 Seminar Isu Semasa dalam Warisan bagi Kritikal Refleksi. Saya Zulaina binti Zulkifli bernama matrik C22A0531. Tajuk projek ialah pembangunan aplikasi digital warisan tempatan bagi meningkatkan kesedaran terhadap kuih tradisional. Seterusnya isi kandungan. Yang pertama iaitu pengenalan. Yang kedua ialah proses pelaksanaan yang meliputi langkah-langkah yang telah diambil dalam pelaksanaan projek serta proses yang melibatkan komuniti dan maklumat yang diperolehi. Yang ketiga iaitu pengalaman dan pembelajaran. Kongsikan pengalaman peribadi dan cara mengatasinya. Dan yang keempat, refleksi terhadap hasil projek dan impaknya terhadap komuniti serta cadangan untuk penambahbaikan pada masa akan datang. Dan yang terakhir iaitu pandangan daripada komuniti. Seterusnya, isu yang ditangani. Yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang pemasaran perniagaan. Ramai peniaga kuih tradisional tidak mempunyai latihan yang formal dalam bidang keusahawanan. Hal ini telah menyebabkan mereka sukar untuk mengekalkan keuntungan serta mengembangkan perniagaan ke tahap yang lebih tinggi. Yang kedua iaitu kurangnya penggunaan teknologi. Dalam era digital, penggunaan platform e-dagang dan media sosial sangat penting. Namun, masih ramai yang belum memanfaatkan teknologi ini sepenuhnya. Dan yang ketiga iaitu penghasilan variasi produk kuih tradisional yang tidak pelbagai. Tiada kepelbagaian dari segi rasa, tekstur dan kualiti kuih tradisional yang dihasilkan oleh peniaga. Ketiadaan kepelbagaian perisa dan menyukarkan jenama kuih tradisional untuk dikenali secara meluas. Ini merupakan proses membuka akaun TikTok bersama pengusaha itu sendiri iaitu Puan Hidayah. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan perniagaan ke tahap yang lebih tinggi serta menghasilkan video mengenai proses pembuatan kuih tradisional untuk menarik minat orang ramai. 3 Oktober 2025 iaitu pada hari Khamis. Langkah pertama ialah mencari kedai pengusaha kuih tradisional. Kami telah memilih kedai kuih tradisional yang terletak di Gunung Bacung. Kami telah melihat secara langsung mengenai proses pembuatan akok dan bahulu. Pengusaha bersetuju untuk bekerjasama bagi menjayakan projek sulam. Pada tarikh 30 Oktober 2025 pada hari Khamis, kumpulan kami telah terpilih mewakili kelas Dr. Anis untuk membentangkan mengenai projek sulam. Pada permulaannya, kami didedahkan mengenai proses pembuatan kuih tradisional iaitu akok dan bahulu bersama kakak pengusaha. Pada 30 Oktober 2025, kami dipilih untuk membentangkan mengenai projek ini. Seterusnya, pada 9 November 2025, setiap ahli kumpulan perlu memberi satu cadangan penambahbaikan terhadap pengusaha kuih tradisional. Pada 13 November 2025, kami telah melakukan pembahagian tugas pembentangan untuk kali yang kedua dan Dr. Anis menyarankan ahli kumpulan untuk mengubah tajuk yang lebih tepat. Dan pada 2 Disember 2025, perjumpaan kali kedua bersama pengusaha merekod video, membuat sesi temu bual yang lebih formal, membentangkan cadangan kepada tuan kedai, membuat akaun TikTok serta pemilihan stiker. Kami melakukan temu bual secara formal bersama Puan Hidayah untuk mengetahui mengenai selok-belok perniagaan. Ini merupakan proses pemilihan stiker. Pada 4 Disember 2025, kami telah melakukan pembahagian isi dalam report serta menunjukkan progress report kepada Dr. Anis. Seterusnya, pada 11 Disember 2025, kami telah menunjukkan hasil report untuk kali yang kedua, memerlukan penambahbaikan terhadap pembahagian tugas di dalam report. Seterusnya, pada 16 Disember 2025, perjumpaan kali terakhir bersama pengusaha melakukan proses pemasaran banner, melakukan proses melekatkan stiker pada pembungkusan dan membuat video penutup. Kami mula melakukan proses pelabelan stiker pada bungkusan plastik akok dan bahulu.
Kami turut memasang banner yang telah siap dengan mengekalkan warna kuih terhadap banner tersebut. Sebelum projek sulam ini selesai, kami membuat video penutup bersama Puan Hidayah bagi menghargai kerjasama yang telah diberikan. Langkah pelaksanaan. Yang pertama, pengenal pastian isu dan objektif projek. Mengenal pasti masalah berkaitan kesedaran terhadap kuih tradisional dan menetapkan tujuan projek. Yang kedua, melakukan perancangan dan pembahagian tugas, menyusun jadual pelaksanaan serta membahagikan peranan setiap ahli kumpulan. Yang ketiga, pengumpulan data, mendapatkan maklumat melalui temu bual, pemerhatian dan perbincangan dengan komuniti setempat. Yang keempat iaitu pemilihan dan penyusunan kandungan, menilai maklumat yang diperoleh dan menyusun kandungan mengikut data dan kesesuaian. Yang kelima, pendokumentasian maklumat secara sistematik, merekod, menulis dan menyusun maklumat warisan kuih tradisional dalam bentuk yang lebih teratur. Dan yang terakhir iaitu refleksi dan penilaian projek, menilai keberkesanan projek serta membuat refleksi terhadap proses dan hasil pelaksanaan. Seterusnya, pelibatan komuniti. Yang pertama, temu bual bersama pengusaha kuih tradisional. Kami mendapatkan maklumat terus daripada pengusaha mengenai resepi, cara pembuatan dan pengalaman mereka mewarisi tradisi tersebut. Yang kedua, pemerhatian lapangan bersama komuniti setempat. Kami membuat pemerhatian secara langsung terhadap proses penyediaan kuih bagi memahami teknik dan amalan tradisional sebenar. Dan yang ketiga iaitu perbincangan mengenai pandangan komuniti. Komuniti berkongsi pandangan tentang kepentingan kuih tradisional serta cabaran dalam mengekalkan warisan tersebut. Maklumat yang diperolehi. Yang pertama iaitu perbincangan bersama komuniti. Projek ini mendapat gambaran tentang kehendak dan keperluan mereka, pandangan pelanggan mengenai perisa baharu, gaya pembungkusan dan visual promosi membantu proses projek menghasilkan cadangan yang lebih relevan. Yang kedua, resepi dan bahan kuih tradisional. Maklumat berkaitan jenis kuih, bahan-bahan yang digunakan serta sukatan diperoleh secara langsung termasuk variasi resepi mengikut keluarga atau kawasan. Yang ketiga iaitu cara pembuatan dan teknik tradisional. Kami memperoleh pengetahuan tentang langkah penyediaan kuih, teknik memasak serta penggunaan peralatan tradisional yang mencerminkan keunikan budaya setempat melalui perkongsian pengusaha itu sendiri. Pengalaman dan pembelajaran. Yang pertama, kerjasama kumpulan. Sepanjang projek, kami belajar bahawa kerjasama antara ahli kumpulan sangat penting. Setiap ahli mempunyai peranan yang berbeza dan melalui perbincangan, kami dapat menyelesaikan tugasan dengan lebih teratur dan efisien. Pengalaman ini meningkatkan kemahiran komunikasi, toleransi dan semangat kerjasama. Yang kedua, perancangan projek yang sistematik. Kami menyedari bahawa projek yang berjaya memerlukan perancangan yang teliti. Penetapan objektif, jadual dan sasaran yang jelas membolehkan pelaksanaan projek ini berjalan dengan lancar. Tanpa perancangan, proses pengumpulan mungkin akan menjadi kelam-kelabut. Yang ketiga iaitu kesedaran terhadap nilai warisan. Projek ini meningkatkan kefahaman kami bahawa kuih tradisional bukan sekadar makanan tetapi simbol identiti budaya masyarakat. Setiap kuih mempunyai sejarah, cerita dan nilai yang unik yang perlu dipelihara agar generasi akan datang tidak kehilangan warisan ini. Yang keempat ialah pengurusan masa yang berkesan. Melalui projek ini, kami belajar mengatur masa dengan lebih cekap, mengimbangi tugasan akademik dan aktiviti lapangan. Penjadulan yang sistematik membolehkan kami menyelesaikan projek dalam tempoh yang telah ditetapkan tanpa menjejaskan komitmen lain. Yang kelima ialah penyelesaian masalah secara kreatif. Cabaran seperti kekurangan maklumat ataupun masalah teknikal memerlukan kami berfikir secara kreatif. Kami belajar mencari alternatif menggunakan sumber digital dan berdiskusi dalam kumpulan untuk memastikan projek dapat diteruskan dengan lancar. Yang keenam, kemahiran komunikasi dan keyakinan diri. Interaksi dengan komuniti dan ahli kumpulan meningkatkan kemahiran komunikasi kami. Kami lebih yakin menyampaikan idea, bertanya soalan yang relevan dan mendengar pandangan orang lain secara terbuka dan profesional. Yang ketujuh iaitu pembelajaran berasaskan pengalaman.
Projek ini telah memberi peluang belajar secara praktikal. Ilmu diperoleh bukan sahaja daripada teori tetapi melalui pengalaman langsung dalam pengumpulan maklumat dan interaksi dengan komuniti, menjadikannya ia lebih bermakna dan mudah diingati. Dan yang terakhir iaitu tanggungjawab generasi muda dalam pemeliharaan warisan. Kami sedar bahawa generasi muda memainkan peranan penting dalam memelihara warisan budaya. Projek ini memberi kesedaran bahawa usaha menggunakan teknologi moden boleh membantu memastikan nilai tradisi tidak hilang serta dapat diwariskan kepada generasi seterusnya. Seterusnya, cabaran. Yang pertama iaitu kekangan masa antara ahli kumpulan. Jadual ahli kumpulan yang berbeza menyebabkan kesukaran untuk mengadakan perbincangan secara bersemuka. Yang kedua, kesukaran berurusan dengan pengusaha. Temu bual yang dijalankan kadang-kadang mengganggu waktu bekerja pengusaha kerana mereka perlu menyiapkan tempahan. Yang ketiga, persekitaran yang bising semasa rakaman. Bunyi kenderaan menyukarkan proses rakaman audio serta menjejaskan kualiti dokumentasi. Yang keempat, kekangan masa pengusaha memberi penerangan, masa yang terhad untuk berkongsi maklumat. Dan yang kelima iaitu kesukaran menyelesaikan maklumat. Maklumat yang diperoleh secara lisan perlu ditulis semula dan disusun dengan teliti agar mudah difahami. Seterusnya, refleksi terhadap hasil. Yang pertama iaitu banner berjaya menarik perhatian komuniti. Penggunaan warna yang sesuai, susun atur yang kemas dan elemen visual yang jelas menjadikan banner mudah menarik perhatian serta menyampaikan maklumat dengan berkesan. Yang kedua iaitu penggunaan stiker meningkatkan daya tarikan visual. Penambahan stiker menjadikannya lebih menarik serta memudahkan pelanggan untuk membuat tempahan. Yang ketiga, penghasilan tepung segera akok dan bahulu dengan nilai tambah projek. Aktiviti menghasilkan tepung segera akok dan bahulu membantu memudahkan proses penyediaan kuih tradisional serta menunjukkan usaha inovasi dalam mengekalkan warisan makanan tempatan. Dan yang terakhir iaitu memberi peluang promosi dan pengikrafan kepada pengusaha. Projek ini membolehkan pengusaha mempromosikan produk mereka sekaligus meningkatkan pengiktirafan dan peluang jualan dalam komuniti. Ini merupakan hasil projek sulam yang telah kami jalankan sepanjang 14 minggu kursus ini berlangsung. Impak terhadap komuniti. Yang pertama iaitu penyampaian maklumat menjadi lebih jelas dan mudah difahami. Melalui banner yang ringkas dan visual, komuniti dapat memahami maklumat tentang kuih tradisional dengan lebih tepat. Yang kedua iaitu menggalakkan komuniti mencuba inovasi kuih tradisional. Penghasilan tepung segera akok dan bahulu membuka peluang kepada komuniti untuk mencuba kaedah penyediaan yang lebih praktikal dan sesuai dengan gaya hidup semasa. Dan yang ketiga iaitu meningkatkan sambutan dan minat komuniti. Aktiviti ini telah menarik perhatian komuniti untuk hadir, melihat dan berinteraksi secara langsung dengan hasil projek. Cadangan penambahbaikan. Yang pertama, menggunakan kaedah penyediaan yang lebih praktikal. Pengusaha boleh memanfaatkan konsep tepung segera bagi memudahkan proses dan penyediaan dan melibatkan masa. Yang kedua iaitu memperkemaskan pembungkusan dan pelabelan produk. Pembungkusan yang kemas serta maklumat yang jelas dapat menarik minat pelanggan dan meningkatkan nilai jualan. Yang ketiga iaitu memanfaatkan bahan visual. Pengusaha digalakkan menggunakan banner, stiker atau bahan pameran untuk mempromosikan produk dan menarik perhatian pelanggan. Pandangan komuniti. Yang pertama, menghargai usaha memelihara warisan kuih tradisional. Komuniti berasa gembira kerana projek ini membantu mendokumentasikan resepi dan sejarah kuih. Yang kedua, menarik minat generasi muda untuk belajar. Aktiviti banner, stiker dan demonstrasi tepung segera akok dan bahulu menarik perhatian golongan muda untuk mencuba dan memahami kuih tradisional. Dan yang ketiga iaitu menggalakkan penglibatan komuniti secara aktif. Komuniti menghargai peluang untuk berkongsi pengalaman dan idea sekaligus menjadikan mereka sebahagian daripada usaha pelestarian warisan. Kesimpulan, secara keseluruhannya, projek ini memberi pengalaman yang bermakna dalam usaha memelihara warisan kuih tradisional melalui pendekatan yang sistematik dan berasaskan komuniti. Sepanjang pelaksanaan projek, pelbagai pembelajaran diperoleh, terutamanya dari segi kerjasama kumpulan, pengurusan masa serta kepentingan pendokumentasi pengetahuan warisan yang semakin dilupakan. Walaupun berdepan berbagai cabaran, projek ini tetap berjaya mencapai objektif yang telah ditetapkan dan memberi impak positif kepada komuniti setempat.
Bagi projek yang akan datang, saya berharap agar usaha sebegini dapat diteruskan dan diperluaskan dengan penglibatan komuniti yang lebih meluas serta penggunaan kaedah penyampaian yang lebih kreatif dan berkesan. Selain itu, kesinambungan projek amat penting bagi memastikan warisan budaya tempatan terus dipelihara, dihargai dan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Terima kasih kepada anda yang sudah menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum.